Dalam kehidupan yang serba pantas ini, adakah kita pernah berhenti seketika untuk merenung apa sebenarnya rahsia di sebalik hidup yang penuh berkat dan sukacita yang berkekalan? Ia mungkin lebih mudah daripada yang kita sangka. Marilah kita selami kitab Imamat, yang walaupun kuno, namun menyimpan hikmah abadi. Di sana, kita diajarkan bahawa persembahan bukan sekadar upacara, tetapi satu tindakan kasih. Firman Tuhan berbunyi, Sian Peng Anji De Ren, Yao Jiang Ji Wu Feng Ge Ye He Hu Noktah Ideografik, Imamat pukul 7.29. Ayat ini menegaskan bahawa korban kedamaian adalah tentang berkongsi berkat Tuhan dengan sesama, mencerminkan hatinya yang murah hati dan penuh kasih sayang. Apabila kita berkongsi dengan hati yang tulus, baik itu kurnia, masa, atau kasih sayang, berkat itu tidak hanya kembali kepada kita. Ia mengalir keluar bagai sungai, menyentuh dan mengubah hidup ramai orang di sekeliling. Setiap uluran tangan, setiap kata semangat menjadi jambatan kasih Tuhan, membawa harapan dan sukacita. Marilah kita terus menjadi saluran berkat-Nya, memancarkan terang kasih-Nya kepada dunia.